Okey, setakat ni anda dah belajar beberapa elemen Canva yang asas, yang penting juga sebenarnya. Dan untuk video berikutnya kita akan belajar untuk mereka logo. Kita mulakan dengan logo yang paling mudah sekali yang menggunakan apa yang telah kita belajar tadi. Jadi dalam video ini anda boleh ikut langkah demi langkah, ikut sama saja seperti yang ditunjukkan ya. Okey, mula kita pergi ke create, tekan create, anda pilih logo. Okey, mungkin anda tertanya kenapa saya pilih logo Sebab logo ni yang dalam template yang diberi ni, dia adalah segi empat tepat, iaitu 500 kali 500 pixel. Jadi senang kita nak design benda yang simetri. Anda tekan sini dan dia akan buka tab baru. Okey, jadi sekarang dalam video ni kita akan apply apa yang kita dah belajar tadi. Kita akan cuba membuat satu logo perniagaan nasi lemak yang paling mudah sekali. Walaupun ada template, tapi sekarang kita nak apply apa yang kita belajar tadi. Jadi anda diminta untuk ikut. Okey, mula-mula anda pergi ke tools tadi, pergi ke shape dan pilih bulat. Untuk video kali ni kita gunakan logo yang bulat. Anda pergi ke sudut dan tarik besarkan dia. Pilih position, tekan middle, tekan center. Ini akan meletakkan shape anda di tengah-tengah. Besarkan sikit lagi sampai lebih kurang macam ni. Letak balik di tengah. Anda tengok ni dah betul-betul tengah. Okey, sekarang anda duplicate dia. Sekarang ada dua logo di dalam ni. Untuk logo yang kemudian ni, anda pergi ke color dan pilih putih. Sebab kita nak buat satu bentuk bulat besar sebagai background logo kita. Jadi anda kecilkan dia sikit. Kecil sikit macam tu. Jangan terlalu kecil. Okey, macam tu. Dan positionkan dia di tengah middle dan center. Kalau macam ni dah center lah. Dan seterusnya anda select. Select tu cara dia mouse kiri dan select. Tarik sampai bawah ni sampai nampak dua-dua kotak ni keluar. Anda tekan group untuk mengelakkan bila anda tarik satu tu tak bergerak. Sekarang kita nak bila kita tarik tu dia gerak dua-dua